satu hari satu function. Macam mana kita nak keluarkan harga seunit ni tanpa perlu kita rujuk pada table reference macam ni? Jangan lupa like dan save video ni untuk tonton semula. Salah satu cara adalah menggunakan if function, tapi nested if. Kita kena tulis if ni berulang-ulang macam ni. Ada tak cara yang lebih mudah? Kita boleh pakai function switch. Sama dengan switch, buka kurungan. Expression adalah maklumat yang di mana kita akan keluarkan harga seunit itu berdasarkan apa? Berdasarkan item. So kita klik pada sel item ni, koma. Value yang pertama adalah pen. Kita nak uji dia dengan pen. Adakah dia sama dengan pen? Kalau pen tadi RM2.5. Kalau dia sama dengan pen, dia keluarkan result RM2.5. Koma. So, kita tak perlu nak ulang if function macam tadi. Yang ni directly terus sahaja kita letak value yang seterusnya. So, yang second kita nak dia compare dengan adakah dia pemadam. Okay. Tutup kurungan, koma. So, dia punya result pemadam dia RM1, koma. So, last kali adalah adakah dia sama dengan pembaris. Tutup pemuka kata, koma, dan harga dia adalah RM1.5. So kat sini dia punya penulisan ni straightforward, tak perlu nak ulang balik if function dan select balik sel ni. Tutup kurungan sekali sahaja dan tekan enter. Klik balik pada jawapan yang kita dapat, bawa cursor pergi hujung macam ni, 2 kali klik dah kirim mouse. Sangat mudah, sangat simple. Function switch ni boleh digunakan oleh Microsoft Excel 2019 dan ke atas. Cuba buat. Berjaya atau tak? Komen kat bawah tau. Follow saya sepanjang Ramadan ini untuk lebih banyak tips function Excel.